Apa yang mu rasa? Kalau mu terasa pun, kalau terasa sikit pun bagi tahu je. Kalau aku dengar pun mungkin aku buat lucu kali. Maksudnya sama-sama je kita jelek lah gitu. Okay. Sebab sekarang ada orang cik aku boy. Ada orang cik aku ya. Lukman, kau sekarang viral dalam grup Sabah kau mengatasi boy tu. Aku macam uish. Kalau viral dalam grup Sabah ni maksudnya sebab Sabah orang biasanya Sabah ni adalah fans terkuat juga lah untuk AI Team. So aku tak nak lah disebabkan aku jadi pecah belah apa semua. So konten ni aku buat khusus boy. Aku tak pernah lagi boy buat macam ni. Aku dah khusus aku nak buat. Kita buat video ni supaya orang tahu. Sebenarnya Lukman bukannya yang betul-betul molok aku. So aku nak minta maaf lah sebab aku kata mu tak ada rupa apa semua. Tak perlu. So aku minta maaf lah dari lubuk hati aku minta maaf kalau mu ada terasa. Kalau mu ada sebab aku rasa mungkin kalau mu tak terasa, mungkin family mu terasa ataupun orang-orang yang dekat Sabah mungkin terasa. So ni aku nak minta maaf bagi pihak aku nak minta maaf dekat family mu, dekat warga Sabah apa semua. Mungkin korang terasa, saya minta maaf. Dari lubuk hati saya berjanji saya tak akan bagi tahu bahawa boy ni tak ada rupa apa semua sebab rupa kita orang memang sama. Betul tak boy? Sama-sama handsome. Sama-sama handsome. Bukan sama-sama tak ada rupa, sama-sama handsome. So boy, aku minta maaf kalau mu ada terasa hati, aku minta maaf. Aku tak nak kita berpecah disebabkan mulut aku yang macam tai tu, mulut aku yang macam bangsa, macam itu mulut aku. Okay boy. So mu maafkan aku tak? Maafkan. Maafkan Betul. Kita kosong-kosong yang lepas ni. Okay. So tak ada apa-apa yang lepas ni. Betul. Tolong pesan sikit kat warga Sabah yang membenci aku sekarang ni. Okay, untuk warga-warga Sabah yang salah faham tu, jangan kamu salah faham guys. Lukman ni baik. Sebelum shoot konten pun dia sudah bagi ajar sama aku. Jadi dia memang baik lah. Jadi jangan kamu salah faham ya guys. Okay, so jomlah kita berpeluk untuk last.